Hai, Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid-murid sihat walafiat. Alhamdulillah. Okey, sebelum cikgu meneruskan pengajaran cikgu pada hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan dulu nama cikgu ya. Okey, nama cikgu ialah Cikgu Zawahir binti Zahari. Cikgu mengajar di kelas Prasekolah Bestari SK Felda Jengka 21. Okey murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar kreativiti estetika. Okey, tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah kraft, iaitu menggunakan kertas, pokok huruf vokal. Okey, objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat menghasilkan binaan kreatif menggunakan kertas warna untuk membentuk pokok. Okey, objektif yang kedua, murid-murid dapat menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan jelas. Okey murid-murid, kita teruskan lagi pembelajaran kita hari ini ya. Okey, murid-murid dengar cikgu nyanyi dulu ya. Okey. Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goyang. Okey murid-murid, ada berapa perkataan pokok yang cikgu sebut tadi? Ya, betul. Ada 2 perkataan pokok. Okey, jom kita eja sama-sama perkataan pokok. Okey, murid-murid? Okey, P-O-Po, K-O-K, kok. Pokok. Ya, okey. Lagi sekali kita ulang ya. P-O-Po, K-O-K, kok. Pokok. Okey murid-murid, seterusnya, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, jom kita tengok sama-sama bahan yang perlu untuk membuat kraft pokok. Okey, kraft kita hari ini menggunakan kertas. Okey, bahan yang utama ialah kertas. Jadi, kita guna kertas yang berwarna-warni. Okey, kertas yang pertama, cikgu guna kertas yang berwarna biru. Okey, kertas yang kedua, cikgu guna kertas yang berwarna hijau. Okey, kertas yang ketiga ialah kertas yang berwarna hitam. Okey, kertas yang keempat ialah warna coklat muda. Okey, jangan lupa ya murid-murid, kita juga mesti ada bahan gunting dan juga gam. Okey, di samping bahan tadi, kita juga memerlukan huruf vokal. Nanti huruf vokal ni kita akan tampal di bahagian daun pokok yang kita telah siap buat. Okey murid-murid? Okey. Huruf vokal perlulah dicetak. Vokal yang berwarna ataupun yang tidak berwarna. Jika tidak berwarna, murid hendaklah mewarnanya untuk mencantikkan lagi huruf tersebut. Boleh murid-murid? Okey, alhamdulillah. Pandai murid-murid semua ya. Okey, kita sebut dulu huruf vokal dia. Boleh murid-murid sebut sama cikgu? Okey, huruf yang pertama vokal A. Huruf yang kedua vokal I. Huruf yang ketiga ialah vokal I. Huruf yang keempat ialah vokal O. Dan yang kelima ialah vokal U. Okey murid-murid, kita teruskan lagi pengajaran kita pada hari ini. Okey, kita pergi pada langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama,
kita ambil kertas yang berwarna hijau. Kemudian, kita lipatkan kertas menjadi seperti bentuk kipas. Okey, murid-murid? Lipat kertas menjadi bentuk kipas. Bentuk kipas nanti kita akan tampal menjadi daun pokok. Ya, bentuk kipas nanti kita akan tampal menjadi daun pokok. Okey, seterusnya ini bentuk kipas yang telah kita siap buat tadi ya murid-murid. Hasil lipatan yang telah siap dilipat perlulah dicantum untuk menjadikan daun supaya kelihatan lebih besar. Okey murid-murid, boleh setakat ni? Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, langkah yang seterusnya ialah langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua, kita ambil kertas yang berwarna hitam. Digunting. Kertas warna hitam digunting untuk dijadikan sebagai tanah. Bahagian tanah. Kertas yang berwarna hitam yang telah siap digunting ditampal di bahagian bawah kertas yang berwarna biru. Okey, boleh murid-murid? Tak apa, kita buat slow-slow ya murid-murid. Okey. Dah siap untuk langkah yang kedua. Kita pergi pula langkah yang ketiga. Okey, boleh ya murid-murid? Okey, alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Okey. Seterusnya, kita ambil pula kertas yang berwarna coklat muda. Okey. Kertas yang berwarna coklat muda digunting dan dijadikan sebagai batang pokok. Ia perlu ditampal di tengah kertas yang berwarna biru. Okey, nampak tak gambar tu murid-murid? Jelas ya? Okey. Kalau cikgu rasanya itu dah cukup jelas. Okey ya murid-murid? Kita teruskan lagi untuk langkah yang seterusnya. Okey, langkah yang seterusnya ialah langkah keempat. Okey. Okey. Tadi kita dah buat bentuk kipas. Okey, dah siap bentuk kipas tadi, kita ambil. Yang ni kita perlu lekatkan di bahagian atas kipas tadi untuk dijadikan sebagai daun. Ya, untuk dijadikan sebagai daun pokok yang kita buat tadi. Okey murid-murid? Untuk langkah yang kelima, untuk mencantikkan pokok kita tadi, kita lukis. Lukis mata. Mata ni boleh dilukis di kertas yang berwarna putih. Okey? Lukis di kertas yang berwarna putih. Ya, untuk ditampal di batang pokok nanti. Kita perlulah menggunting mata yang telah kita buat dan kita akan tampal di bahagian batang pokok nanti ya. Okey murid-murid, kita teruskan lagi untuk langkah yang seterusnya. Okey murid-murid, boleh ikut cikgu? Boleh? Okey, terima kasih. Kita teruskan lagi. Okey, langkah yang keenam. Kita ambil semula huruf vokal yang telah cikgu cetak tadi. Kemudian, kita gunting satu per satu. Huruf vokal digunting dan ditampalkan di bahagian daun pokok. Okey, untuk langkah yang seterusnya. Tara! Dah siap hasil kerja kita untuk hari ini. Tapi untuk mencantikkan lagi, kita ambil kertas lebihan yang berwarna hijau, kita gunting dan jadikan dia sebagai rumput di bahagian tanah. Okey, cikgu lukis bahagian mata, cikgu letak tampalkan. Okey, huruf vokal pun dah siap ditampalkan dan kita lukis sedikit bahagian mulut di bawah
mata untuk mencantikkan lagi graf kertas pokok kita pada hari ini. Boleh murid-murid? Okey. Sekarang kerja kita dah siap. Tadi kita dah belajar, kita dah tampal huruf vokal. Lepas ni kita akan nyanyikan lagu huruf vokal. Sebelum kita nyanyi, kita baca dulu lirik lagu huruf vokal. Okey, murid-murid boleh ikut cikgu baca lirik huruf vokal. Ikut cikgu ya murid-murid. Okey. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I. A, E, I. A, E, I, O, U. Okey, sambung lagi ya murid-murid. A bunyi ayam. Kok, kok, kok. I panggil emak. Emak. I ikan berenang di dalam kolam. O otak yang bijak. U ular membelik. A I A, E, I. A, E, I, O, U. Okey, boleh murid-murid? Seronok tak nak menyanyi? Tentulah seronok kan? Okey, kita ulang sekali lagi. Ya? Kita ulang supaya kita ingat lirik lagu ni ya. Boleh murid-murid ulang sekali lagi ikut cikgu? Okey, jom kita baca sama-sama. Okey. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I. A, E, I. A, E, I, O, U. A bunyi ayam. Kok, kok, kok. I panggil emak. Emak. I ikan berenang di dalam kolam. O otak yang bijak. U ular membelik. A, E, I. A, E, I. A, E, I, O, U. Okey, jom murid-murid kita nyanyi sama-sama. Boleh ya murid-murid? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I. A, E, I. A, E, I, O, U. A, E, I. A, E, I. A, E, I, O, U. A bunyi ayam kok kok kok. I panggil emak emak. I ikan berenang di dalam kolam. Oh otak yang bijak. You ular membelik. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I. A, E, I. A, E, I, O, U. A bunyi ayam kok kok kok. I panggil emak emak. I ikan berenang di dalam kolam. Oh otak yang bijak. You ular membelik. A, E, I. A, E, I. A, E, I, O, U. A, E, I. A, E, I. A, E, I, O, U. Okey murid-murid, seronok tak nyanyi lagu tadi? Okey. Sekian sahaja untuk pengajaran cikgu hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih. Okey, bye-bye.